Pengaruh kawan. Jadi sama tuan-puan, membina kekayaan kena ada kawan yang betul. Kawan yang hari ni tuan-puan yang datang ni semua ada misi yang sama. Bercakap tentang tabungan, bercakap tentang membina harta, bercakap tentang tutup hutang, bercakap tentang financial freedom. Kena duduk dalam circle ni. Okey, tuan-puan, apa yang saya bimbang terjadi dulu? Akhirnya terjadi. Musibah berlaku dalam hidup saya. Pada tahun 2018 Oktober, 30 Oktober saya dipenjarakan selama 2 tahun. Tak buat jahat, bagi sedekah masuk penjara 2 tahun. Bagi sedekah RM200 masuk penjara 2 tahun. Saya di-charge bagi sedekah kepada kawan saya, di luar pengetahuan saya, dia dah digazet sebagai teroris. Niat baik masuk penjara. Kes saya waktu tu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia kena jawab isu saya ni dalam parlimen. Ada isu lah perundangan sosma ni. Tapi tak apa, saya nak cerita tentang musibah terjadi dan saya bersedia. Saya tak pernah tuan-puan buat persediaan kalau dipenjarakan. Ada buat persediaan kalau jatuh sakit macam mana, kita ambil insurans, takaful. Kalau meninggal dunia macam mana, pewarisan harta. Tapi tak pernah pula saya baca buku kewangan kalau dipenjarakan macam mana. Tak pernah. Sebab penjara ni tuan-puan tak hidup dan tak mati. Mati boleh diwarisi. Kalau hidup kita boleh uruskan harta. Uruskan harta tak boleh, diwarisi pun tak boleh. Dan pada ketika itu tuan-puan, akaun saya dibekukan. Akaun bank semua kena beku. Akaun Masgap kena beku. Isteri saya bersama dengan 8 orang anak yang masih kecil. Isteri saya tak ada income. Macam mana boleh bertahan? Pertama, tabungan emas. Dulu lagi, ketika saya datang Bintulu pun saya cakap, setiap keluarga 1 kilo emas. Saya always standby dengan 1 kilo emas. Dan bina passive income, saya dah ada passive income. Daripada rumah sikit, daripada public gold yang banyak. Ada passive income. Jadi, isteri saya boleh survive dengan passive income yang ada. Dan pada waktu tu, banyak orang tak boleh brain. Macam mana isteri dan anak saya boleh bertahan? Banyak kenalan kedekat saya, dah ahli keluarga, dia fikir, habislah Zul. Semua tergadai lah. Isteri dan anak-anak saya semua balik kampung lah. Tak ada tuan-puan. Tak ada harta pun yang tergadai. Sebab ready. Tapi saya tak pernah fikir pula dipenjarakan. Tak pernah terfikir dalam hidup saya. Itu lebih berat daripada mati. Kalau mati boleh diwarisi. Sakit boleh claim takaful. Penjara tak boleh buat apa-apa tuan-puan. Jadi sebab tu tuan-puan, ketika dalam keadaan yang baik, bina harta milik kita sendiri. Okey. Jadi sekarang ni tuan-puan, nanti tuan-puan tengok video 36 minit. Macam mana nak capai stage ni, 1 juta pertama ni, ada 5 checkpoint. Saya dah explain dalam seminar sebelum ni dan dirakam. Kita dah buat 36 minit, tuan-puan tengok, boleh tengok ulang-ulang. Make sure register. Register kat belakang siapa belum register, sila register. Okay. Ini saja tuan-puan, saya sempat share ilmu dekat tuan-puan. Datang lagi belajar. Kita buat banyak program offline, kita buat online. Okey, akhir sekali tuan-puan. Kenapa kita buat seminar fizikal begini? 1 juta yang pertama kita buat seminar online. Tuan-puan, dua perkara penting dalam membina kekayaan. Yang pertama ialah ilmu. Yang kedua yang penting ialah circle. Dengan siapa tuan-puan berkawan rapat. Tuan Aziz Ali sebut, berkawan dengan 5 jutawan, kita adalah jutawan yang ke-6. Berkawan rapat dengan 5 jutawan, kita adalah jutawan yang ke-6. Berkawan dengan kaki shopping, kita akan pergi shopping. Kaki deko, kita akan deko. Saya berkawan dengan geng divers. Last sekali saya pun jadi diver tu. Tu, bos dia kat belakang tu. Tuan AJ tu. Tuan-tuan, saya tak pernah fikir saya akan jadi diver, pergi menyelam, tak pernah fikir. Tapi sebab berkawan dengan dia, last sekali saya pula addicted nak pergi. Bila lagi next dive? Pengaruh kawan. Jadi sama tuan-puan, membina kekayaan kena ada kawan yang betul. Kawan yang hari ni tuan-puan yang datang ni semua ada misi yang sama. Bercakap tentang tabungan, bercakap tentang membina harta, bercakap tentang tutup hutang, bercakap tentang financial freedom. Kena duduk dalam circle ni. Boleh jadi sebelah tuan-puan tu adalah jutawan. Cuba tengok. Banyak jutawan dia humble tuan-puan. Banyak jutawan yang saya kenal sangat humble. Dia tak suka orang tahu, dia tak nak orang tahu dia jutawan. Boleh dia jadi jutawan. Ataupun bakal jutawan. Sebab apa tuan-puan? Satu hari nanti, bila tuan-puan dah capai macam level saya tak kerja ada duit,
Dia bukan lagi tentang duit. Waktu tu tuan-puan ada duit, tuan-puan ada masa, dan pada waktu tu tuan-puan tak ada kawan. Hari ni tuan-puan ada kawan tempat kerja tau. Yang sama-sama cerita mengumpat pasal bos tu. Waktu lunch hour tu. Satu hari nanti tuan-puan tak ada kawan. Hari ni kita gosip pasal membina harta. Membina harta, kita kena ada kawan macam tu. Jadi waktu tu dulu saya datang seminar, saya cakap dekat dia orang, saya tak ada kawan tuan-puan. Sebab saya ada duit, saya ada masa, usia saya muda, tapi saya tak ada kawan. Dan saya cakap dekat dia orang, satu hari nanti kita akan enjoy life sama-sama, kita akan travel sama-sama. Ni kita dah sembang dah, kita akan pergi diving sama-sama, semua. Orang-orang muda ni. Dah ada kawan. Dulu saya tak ada kawan. Satu hari nanti tuan-puan jadi orang kaya kat Bintulu ni, tuan-puan tak ada kawan. Kawan-kawan tuan-puan ni sama-sama ni. Semua jadi orang kaya, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun. Saya sangat percaya. Okey? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.